PAS dalam menyertai pilihan raya ini, kita mengharapkan supaya parti-parti yang bertanding tidak mengorbankan keharmonian penduduk tempatan ketika berkempen. PAS menggesa kepada parti-parti politik yang bertanding pada PRK Sungai Besar agar berusaha mengekalkan keharmonian di kalangan penduduk tempatan. Pilihan raya akan berakhir pada 18 Jun ini dan PAS berharap selepas pilihan raya, hubungan akrab di kalangan anggota masyarakat akan terus kekal. Pilihan raya tidak seharusnya mengorbankan keharmonian masyarakat. Maka di atas semangat tersebut, PAS menolak sebarang budaya politik melampau atau budaya politik yang ekstrim. PAS juga menolak politik perkauman yang sempit. Serangan berbentuk perkauman hendaklah dielakkan, dijauhkan sama sekali. Serangan peribadi juga perlu dijauhkan dan tidak harus dilakukan. Kempen hendaklah berdasarkan fakta-fakta yang jelas, bukan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas ataupun provokasi. Spekulasi berdasarkan andaian-andaian ataupun persepsi semata-mata, kita tidak melihat ianya sebagai budaya politik yang profesional dan seharusnya tidak lagi wujud di dalam negara kita. Tambahan pula, kita berada pada bulan Ramadan yang mulia ini, kita seharusnya menghormati akan bulan ini. Sensitiviti agama dan kaum juga mesti dijaga agar tidak mencetuskan sebarang ketegangan di kalangan masyarakat. Saya menggesa kepada parti-parti yang bertanding, dan ini juga usaha kami adalah supaya kita memahami akan cara hidup dan tradisi penduduk tempatan dan tidak mengganggu akan cara hidup dan tradisi penduduk tempatan. Semoga kita berharap PRK Sungai Besar akan menjadi PRK yang bersih dan telus seperti mana pilihan raya di negara-negara maju yang lain. Terima kasih.